Kalau korang tanya aku, kat mana kilang aku buat, dekat sini aku punya kilang. Okay, korang tengoklah sendiri. Kali ini tempahan kat sampul duit raya. Sampul duit raya, okay. Lebih kurang dalam 300 juga tempahan. So, berselerak bilik. Tak ada apa yang menarik pun. Okay. Ni sampul raya ni special sikit. Dia boleh tarik. Nampak? Okay. Ada banyak macam-macam warna-warni. Okay. Kalau dia tarik ni, boleh selit. Selit. Orang kata selit duit lah kat situ. Okay. So, itu je lah aku nak bagi tahu kat korang. Share. Tak ada apa yang menarik pun. Okay, bye.